terlihat harta keluarga sekadar terkumpul. Tapi bila seseorang meninggal, semuanya hilang. Tak dibahagi, berbulan-bulan pun tidak selesai. Itu bukan sekadar drama keluarga. Itu kenyataan dalam banyak kes faraid hari ini. Dalam Islam, faraid bukan sekadar undang-undang pusaka biasa. Ia adalah aturan dari Allah SWT yang menjamin setiap waris mendapat haknya dengan adil. Ibu, bapa, suami, isteri dan anak-anak semua ada bahagian yang telah ditetapkan. Tiada siapa boleh ubah ikut suka hati. Itu sebabnya Islam menjamin keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Tapi kenapa di Malaysia ramai yang masih keliru? Sebab ramai yang tidak faham bagaimana proses faraid sebenarnya berjalan. Sebab itulah ramai harta pusaka tergendala, bertangguh dan akhirnya menjadi harta beku. Aset yang tidak dapat disentuh, digunakan atau diagihkan walau ramai waris yang sebenarnya memerlukan. Ia memberi kesan bukan sahaja kepada keluarga tetapi kepada ekonomi sendiri kerana harta itu tidak bergerak dan tidak dimanfaatkan. Faraid sebenarnya bukan sekadar hukum tetapi satu sistem yang menjaga keharmonian keluarga dan memastikan harta terus beredar dalam masyarakat. Bukan berkumpul di satu tempat. Bila kita faham faraid, urus harta dengan betul, dia bantu elak pertikaian keluarga, harta beku dan masalah yang tidak perlu. Jadi, fahamilah faraid bukan sekadar ilmu agama tetapi ilmu kehidupan. Okey geng, berdasarkan responden kita yang seramai 50 orang, didapati bahawa yang kebanyakan orang still tak faham cara-cara pengurusan harta pustaka berdasarkan faraid. So, jom kita uraikan. Selalunya ia dibincangkan selepas seseorang pergi, bila emosi masih belum reda, bila hubungan keluarga mula diuji, tetapi data menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Di Malaysia, masalah pengurusan harta pusaka bukan kerana kita tiada sistem. Sistem tu wujud, undang-undang itu jelas. Namun, apa yang tiada adalah kefahaman. Data menunjukkan ramai waris tidak benar-benar faham bagaimana faraid berfungsi. Bila tiada wasiat, bila tiada dokumen yang tidak lengkap, proses yang sepatutnya melindungi keluarga berubah menjadi beban. Waris mula keliru, pentadbiran menjadi perlahan dan harta dibiarkan tertanggung. Ada yang menunggu bertahun-tahun lamanya, ada yang tidak pernah selesai. Lebih menyedihkan lagi, ada pembahagian harta yang tidak lagi mematuhi hukum faraid. Bukan kerana niat jahat, tetapi kerana tekanan, kerana rasa tidak puas hati dan kurangnya pengetahuan tentang hak yang sebenar. Namun, itu bukan kisah di Malaysia sahaja. Di negara lain seperti Indonesia, harta pusaka menjadi sangat rumit apabila hukum Islam, adat dan undang-undang negara bertembung dalam satu ruang yang sama. Di negara barat pula, walaupun tanpa faraid, konflik tetap berlaku. Wasiat yang kabur, waris yang ramai dan perebutan yang panjang. Bila semua ini dibandingkan, satu perkara menjadi jelas. Sistem boleh berbeza, undang-undang boleh berubah, tetapi masalahnya tetap sama. Kekeliruan, kelewatan dan konflik dalam negara. Sebab itu, harta pusaka tidak sepatutnya diurus ketikanya semuanya sudah terlambat. Ia perlu dirancang, difahami dan diselesaikan sebelum ia menjadi punca perpecahan. Kerana pada akhirnya, harta pusaka bukan tentang siapa yang menang. Ia tentang amanah yang ditinggalkan dan keadilan yang sepatutnya ditunaikan. Pernah tak kita dengar cerita adik-beradik jadi bermusuhan hanya sebab isu harta pusaka? Sebenarnya dalam Islam, perkara ini bukan benda kecil. Sebab itu wujud satu konsep penting yang dipanggil markasid syariah. Markasid syariah ni maksudnya tujuan utama syariah yang Allah tetapkan untuk jaga kehidupan sesama manusia. Antaranya menjaga agama, nyawa, akal dan keturunan dan juga harta. Dalam isu pembagian harta pusaka, dua ilmu markasid syariah yang sangat ditekankan, his al-mas dan his al-nas. His al-mal bermaksud menjaga harta,
Sebab itu Islam tetapkan sistem faraid, iaitu supaya harta peninggalan si mati tak salah digunakan, tak direbut secara zalim dan tak terbiar tanpa pengurusan. Manakala his Anas pula bermaksud menjaga keturunan. Bila harta pusaka dibagikan dengan adil, hubungan sesama ahli keluarga dapat dipelihara, tak timbul rasa ketidakpuas hatian, tak ada pergaduhan dan silaturahim dapat diteruskan. Kalau harta pusaka diabaikan atau dibahagikan ikut emosi, yang rosak bukan sekadar harta, tetapi hubungan keluarga boleh berpecah sampai ke generasi seterusnya. Sebab itu Islam menekankan pengurusan pembagian harta pusaka dengan betul. Ia bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menjaga keadilan, menjaga keharmonian keluarga dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, pembagian harta pusaka menurut Islam adalah satu sistem yang sangat lengkap, selaras dengan makasih syariah yang menjaga harta dan keturunan demi kebaikan semua. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak kongsikan topik yang penting dengan korang, yang itu berkaitan dengan dalil yang berkait dengan maqasid syariah. So guys, first kita fahamkan dulu apa itu maqasid syariah. Secara ringkasnya, maqasid syariah ni dia tujuan syarak nak memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dengan harta kita. So, korang nampak tak? Harta tu salah satu daripada 5 prinsip utama. Jadi, bila kita urus pembahagian harta kita ikut faraid, sebenarnya dia dah capai tujuan syariah ni. So dalam Quran Allah dah jelaskan tentang pembahagian pusaka, iaitu kita ambil daripada potongan ayat surah An-Nisa ayat 11. So kat situ dia tulis, Allah telah menetapkan bagimu tentang pembahagian pusaka kepada anak-anakmu. So dalil ni dia tunjuk kita yang faraid dia bukan sekadar nombor atau pecahan, tapi dia lindungi hak setiap waris kita. Nabi Muhammad SAW pun dia dah tekankan bahawa setiap orang yang terima akan menerima haknya tanpa zalim. So bila kita ikut faraid ni guys, kita ni dah kira memelihara harta dengan hak waris, yang mana inilah salah satu maqasid syariah. So bila kita ikut faraid, harta tak disalahguna, keluarga dia pun harmoni. So dan setiap waris akan dapat hak mereka dengan adil. Pendek kata, faraid ni bukan sekadar undang-undang atau nombor semata-mata, tapi jalan untuk capai tujuan syariah yang lebih besar. So, okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita semua lebih fahamlah dengan faraid yang penting dalam konteks maqasid syariah. So, kita kena amalkan ilmu ni, kongsi dengan keluarga. InsyaAllah, kehidupan kita akan lebih teratur dan harmoni guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Aiman. So, saya nak tanya korang tahu tak berbilion ringgit harta pusaka di Malaysia ni terbeku, tak diurus dan tak diagihkan. Dan apa punca dia? Bukan sebab harta cukup, tapi sebab kita tak urus harta tu dengan betul. So, berdasarkan kajian, antara masalah utama pembahagian harta pusaka ialah kurang pengetahuan faraid, pengaruh adat, dokumen tak lengkap dan sikap waris yang menangguh-nangguh. Akibatnya, harta beku, konflik keluarga dan proses pentadbiran yang makan masa bertahun-tahun. Ini bukan isu kecil. Bila harta pusaka tak diurus, waris tertekan, hubungan keluarga rosak dan yang lebih teruk lagi, ekonomi negara pun terkesan. Dalam Islam, ini sangatlah bercanggah dengan maqasid syariah, terutamanya pemeliharaan harta. Terdapat banyak jalan penyelesaiannya. Sebagai contoh, yang pertama, pendidikan faraid mestilah diperkasakan. Kajian menunjukkan majoriti responden setuju kelas, ceramah dan kempen faraid boleh kurangkan kekeliruan dan konflik. So, apabila waris faham hak masing-masing, proses akan jadi lebih lancar. So, cara yang kedua, sistem pentadbiran perlulah dipermudahkan dan didigitalkan, atau makna kata lain, online. Integrasi antara pejabat tanah, mahkamah syariah dan amanah raya boleh dipotong birokrasi. Ianya jimat masa dan elak dokumen hilang. Kesimpulannya, isu
pusaka bukan tak boleh selesai, tapi dengan ilmu, sistem yang cekap dan kesedaran awal, kita bukan saja ikut undang-undang, tapi kita tunaikan amanah syariah.